Kita boleh menjadikan hidup orang lain lebih baik. Itu gembira yang tak pernah habis, tuan-puan. Hingga akhir hayat kita, di saat kita nak hembus nafas terakhir, kita akan gembira, tuan-puan. Tapi kalau kegembiraan tu, tuan-puan rasa kegembiraan tu pada kereta yang mewah. Nanti tuan-puan nak hembus nafas terakhir tu, kereta mewah dengan besi buruk tak ada beza, tuan-puan. Tapi kalau kereta mewah tu tuan-puan guna sebab ada kereta yang selesa, tuan-puan boleh ziarah mak banyak kali sikit, balik kampung pun rajin sikit. Itu bermaknalah kereta tu. Tapi kalau sekadar nak tunjuk kat media sosial jiran sebelah, tak ada apa lah, tuan-puan. Kepuasan tu sekejap je. Kepuasan pada kekayaan ni adalah pada kita gunakan apa yang Allah Ta'ala bagi untuk buat baik. Okay? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Gunakanlah apa yang Allah Ta'ala bagi tu untuk cari akhirat. Tuan-puan jangan ingat akhirat ni pergi semayang saja. Tuan-puan jadi dealer public goal, bagi ilmu, bantu orang, servis customer dengan baik, itu akhirat. Jadi Grab driver pergi kerja, memudahkan orang lain untuk bergerak sana sini, itu akhirat. Sediakan kenderaan yang selesa untuk orang lain, itu akhirat. Berniaga dengan baik, amanah, itu akhirat. Bahkan orang berniaga tu Nabi sebut apa? At-tajir saduqul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Orang berniaga yang benar lagi amanah, Nabi sebut, bersama dengan Nabi, Siddiqin dan syuhada di syurga. VVIP. Berniaga pun dengan baik dah. Kewangan kita baik kan? Kita tak ada stres pun pasal kewangan. Berniaga, bisnes dengan cara yang terbaik lah. Akhirat, tuan-puan. Ini akhirat. Boleh jadi masuk golongan VVIP di syurga dengan bisnes. Tapi kalau kewangan tonggang langgang, pergi kerja dah tak boleh fikir kerja dah. Pergi kerja dah nak fikir buat benda lain. Bos suruh buat benda betul, yang benda dosa pun kita sanggup buat. Sebab kalau aku tak buat, aku tak ada gaji, aku tak ada duit nak bayar tu, nak bayar ni. Jadi kena kaya, tuan-puan. Kaya supaya dengan kekayaan kita, kita boleh buat benda baik. Boleh buat lebih banyak kebaikan. Kita boleh firm dengan pendirian kita atas kebenaran.